Pelayan itu baru sahaja hendak pergi dengan membawa roti. Tanpa diduga, seorang janda hitam besar tiba-tiba muncul. Ini sangat menakjubkannya sehingga dia melarikan diri dengan cepat. Melihat pihak lain mengekori rapat di belakang saya, dia tiada pilihan selain bersembunyi di dalam kotak mancis. Dan selepas Black Widow mengelilingi, didapati ia tidak dapat dibuka. Jadi saya gembira untuk pergi. Hanya Ah Wei yang tinggal berasa sedih di dalam hati. Menjadi, ketika itu, dia juga seorang lelaki besar dari Shandong dengan ketinggian 1.9 meter. Tetapi apabila saya keluar dalam perjalanan ke laut, kemalangan berlaku. Dia perasan kabus hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Hanya apabila dia masih keliru, kabus hitam telah menyelubungi seluruh kapal layar, sehingga kabus hitam hilang. Cahaya terang muncul di tubuhnya tanpa dapat dijelaskan. Tapi dia tak ambil hati pun. Tetapi ia tidak mengambil masa yang lama. Dia mendapati bahawa dia tiba-tiba kehilangan berat badan. Ketinggian juga perlahan-lahan semakin pendek. Perubahan mendadak. Dia sangat takut sehingga dia segera pergi ke hospital untuk pemeriksaan. Tiada masalah ditemui. Tetapi badannya masih semakin mengecil gila. Sekarang ia telah mengecut menjadi kentang kecil. Tetapi hari itu pihak hospital menghubunginya. Menjadi, mereka menemui molekul radioaktif dalam badan Avi. Bahan ini menyebabkan sel-sel di seluruh badan berkembang secara terbalik. Tetapi mereka tidak boleh memecahkannya dengan teknologi semasa. Jadi seiring dengan berlalunya masa, Ah Wei menjadi semakin kecil. Isteri yang begitu prihatin terus belikan dia villa mewah dengan bayaran penuh. Tak sangka, masa isteri pergi kerja hari itu, seekor kucing menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Ah Wei yang mendengar bunyi bising itu baru sahaja membuka pintu.